Okey, semuanya dah bersedia ke untuk dengar testimoni Ibu? Dekat ni, ini je kan? Okey. Okey. Memang separuh ke je deh? Okey, Ah, bismillahirrahmanirrahim. ada je lagi. Okey. Testimoni Ibu ni kemalangan kecil. Kejadian tu pada 2 tahun lepas, pada 15 September 2024, iaitu Ibu pergi hantar produk downline, 2 kali jatuh tersungkur. Lepas tu luka berdarah pada siku dan lutut Ibu. Lepas tu yang paling teruknya ialah tulang pipi dekat mata. Uh, Faham kan? Maksud Ibu tu ada tulang yang keras pada pipi kita tu, itu yang dekat mata tu. Dia ada darah menyebabkan mata Ibu bengkak. Putih dekat Lepas 6 pipi kan? hari bengkak. Ya, jadi Yang ada putih dekat pipi sini kan? ah, selepas 6 hari tu bengkak, tak ada surut juga. Hingga air mata Ibu meleleh, je tiba-tiba meleleh. Lepas tu uh, Ibu pergi jumpa doktor pakar mata. Doktor cakap saraf mata Ibu tu ada koyak sikit. Jadi sebabkan air mata tu tiba-tiba meleleh je, buat temu janji lagi dengan doktor. Mata Ibu kabur, iaitu rabun dekat dengan rabun jauh. Pada sebelah kanan je, sebelah kiri tak ada. Lepas tu Ibu amalkan 5 paket Yungken I Plus. Sekarang ni rabun Ibu yang dekat dah okey. Rabun jauh masih ada lagi, tapi sekarang dah mula okey lah. Okey. Lepas tu keadaan mata yang merah tu semakin baik. Yang luka lagi satu untuk penambahan lagi, yang luka pada bibir Ibu pada sebelah kanan tu ada lebam dan merah juga. Lepas tu dalam masa yang sama 2 batang geraham gigi Ibu yang belah atas tu dia macam apa ya, goyang. Lepas tu Ibu bancuh YK1 satu, Ibu letak dekat gigi gusi Ibu tu yang bengkak tu. Maksudnya supaya gusi Ibu tu berkuranglah bengkaknya, tak ada bengkak lagi, dan gigi geraham tu akan elok. Syukur alhamdulillah hinggalah sekarang. Okey, yang Ibu amalkan tu YKI. Selepas kejadian tu Ibu makanlah banyak sebab apa ya, mata Ibu tu lah. Okey. Dan ada jugalah Ibu minum teh. Sebab teh tu fungsi dia untuk saraf kita yang paling halus di mata. Jadi itulah perkongsian Ibu untuk malam ini, testimoni. Terima kasih.